Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah membawa kita ke rumahnya Masjid Darul Aman untuk mengikuti kursus haji dan umrah kita. Dan seperti biasa, marilah kita niatkan i'tikaf sepanjang kita berada dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dan marilah kita mulakan akan kursus kita ini seperti biasa. Kita bacakan zikir dengan kita mulakan dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar asma ajma'in wa ila hadrat sultan awliya wa salihin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirral aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'na bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna Mursyidina Rabituna Sinafih bin Salam bin Qadir Mansur bin Qadir Jalan Baghdadi Syahidillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu selawat. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna. Ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita bersama-sama dalam rumah Allah yang mulia untuk menyambung pengajian kita iaitu mengenai ibadat haji kita. Ya, para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita, pelajaran yang lepas, kita telah membicarakan tentang bagaimana seseorang yang mengerjakan ibadah haji ini setelah dia pun melakukan pertama sekali bila sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah, dia melakukan tawaf sebab itu sebagai penghormatan ke bumi Mekah. Tapi tawaf apakah yang dia nak lakukan? Kita dah sebutkan kalau orang yang buat haji tamattu, dia buat umrah dulu. Jadi dia tawaf umrah. Dia sa'i umrah, kemudian dia bergunting dan dia pun sudah bebas daripada pantang larang ihram. Boleh pakai baju biasa, boleh pakai minyak wangi, boleh campur suami isteri, semua sudah tak ada lagi larangan. Tetapi kalau orang yang mengerjakan ibadat haji ifrad tu apa dia? Dia buat niat haji dulu sebelum dia buat umrah. Sampai-sampai kota Mekah, dia tak boleh buat tawaf haji kerana tawaf haji itu syaratnya mesti selepas daripada wukuf Arafah. Jadi apa dia nak buat tawaf apa? Dia buat tawaf kudum, tawaf selamat datang, ya. Dan apabila dia lepas buat tawaf kudum, tawaf selamat datang, maka dia dibolehkan pula untuk nak melakukan sa'i haji. Kalau dia nak buat sa'i haji, boleh dia buat sa'i haji. Kalau dia tak nak buat sa'i haji, tunggulah nanti lepas balik Arafah, lepas tawaf haji, dia pun sa'i haji. Jadi dia ada dua pilihan lah untuk orang yang buat haji ifrad. Bilakah masa dia nak buat sa'i haji? Yang pertama, dia boleh pilih untuk melakukan sa'i haji selepas tawaf kudum, tawaf selamat datang, ya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekiranya dia nak pilih selepas balik daripada Arafah, kemudian baru dia nak buat sa'i haji, ataupun kita katakan iaitu dia melakukan sa'i haji lepas balik Arafah, pun boleh juga. Lepas daripada tawaf kudum, dia pun taklah buat apa-apa lagi, dia terus balik ke rumah shisha dia atau hotel dia, dia pun berehat. Itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, para jemaah yang semasa dia berada di waktu saat dia tiba sampailah pada hari nak berangkat ke Arafah, apa dia nak buat? Misal katalah kita yang tiba tu 4 Zulhijjah. Rombongan kita ni ada beberapa flight lah, ya. Ada yang berangkat 6 Jun. 6 Jun tu lebih kurang dalam 28 Zulkaidah. Ada yang berangkat 7 Jun. Ada yang berangkat 8 Jun. Ada yang berangkat 10 Jun. Jadi kalau 10 Jun tu sempat dikira 4 Zulhijjah.
Itu yang terakhirlah penerbangan kita yang terakhir 10 Jun. Jadi kalau 10 Jun tu 4 Zulhijjah, jadi mereka yang datang sebelumnya atau pada yang akhirnya 4 Jun tu 10 jadi 4 Zulhijjah, mereka buat apa Ustaz? Dia duduklah kat rumah shisha dia. Rumah shisha tu apartmen lah. Ustaz, kita rugilah, kita tak dapat sembahyang dalam Masjidil Haram. Pahala Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Jawapan saya, seluruh tanah haram Mekah dikurniakan Allah pahala 100,000 kali ganda. Bukan hanya dalam masjid, di seluruh tanah haram Mekah. Jadi kalau kita berada di Shisha, Shisha pun tanah haram Mekah. Kalau kita ada di Mina, Mina pun tanah haram Mekah. Kalau kita ada di Muzdalifah, Muzdalifah pun tanah haram Mekah juga. Jadi maknanya di mana-mana dalam tanah haram Mekah, kalau dia buat satu solat, dia akan dapat ganjaran 100,000 solat punya pahala. Melainkan kalau Masjidil Haram tu, dia dapat pahalanya dengan kerana solat berjemaah, orang ramai dan pahala etikaf. Tapi tuan-tuan sendiri pun telah lihat dalam video, dalam TV ya, yang di mana kita nampak bagaimana manusia, Masya Allah, punyalah penuh macam semut ya di depan Kaabah tu. Nak bergerak pun tak boleh. Itulah pada masa musim Ramadan yang baru lepas. Musim haji 2 kali 5 juga sama juga ya. Jadi kalau kita nak masuk masjid pun kadang-kadang 1 jam sebelum azan pun dah pintu masjid tutup. No. Tak boleh masuk sebab dalam terlalu ramai sekali. Baiklah, jadi kita pun duduk di rumah shisha tu ada banyak kebaikannya. Kenapa? Supaya kita menjauhkan diri kita daripada percampuran orang ramai yang di mana kita mengelakkan daripada masalah-masalah penyakit yang menular. Kita tahulah seluruh dunia yang manusia ni datang dan macam-macam background dia. Ada daripada bandar, ada daripada kampung, ada daripada hutan, ada daripada gunung ya. Jadi masing-masing mempunyai dia punya, kita katakan, kekuatan diri masing-masing. Maksudnya kalau sekira orang yang pada gunung, pada hutan, dia dah kuat badan dia, tetapi dia bakteria ataupun virus dia bawa, dia boleh lawan. Tapi bila virus tu terkena pada kita, kita pula orang bandar pula lembik saja, exercise pun kurang. Kena virus tu kita pun dah jadi sakit. Ini je masalah yang kita tak mau berlaku. Sebab itulah kita simpan jemaah tu di rumah shisha dan kita ulang kaji balik pelajaran-pelajaran manasik haji kita sehinggalah hari kita berangkat ke Arafah, kemudian barulah kita berangkat ke Arafah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila kita pun nak berangkat keluar pergi ke Arafah, seperti mana yang telah pelajaran kita yang lepas kita dah sebutkan dalam bab yang ke-13 ya, bab 13 ialah bab wukuf Arafah. Ya, kita telah sebutkan tentang kelebihan wukuf Arafah. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa tidak ada hari yang lebih banyak Allah Taala bebaskan hamba-Nya dari api neraka daripada hari Arafah. Mana hari Arafah ni hari paling banyak sekali Allah bebaskan hamba-Nya dari neraka. Apa makna bebaskan dari neraka? Nama dia ada tertulis neraka, no entry untuk dia. Masya Allah. Jadi kalau di seberang jambatan Siratul Mustaqim, jambatannya lebih halus pada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Dia jalannya 1,500 tahun perjalanan. Allah, Ustaz, macam mana nak jalan tu? Dia tak akan jatuh dalam neraka kerana nama dia sudah masuk dalam list orang yang bebas dari neraka. Jadi kita semua nak lepas pada neraka. Jadi kita pun berdoalah di Arafah tu. Minta, ya Allah lepaskanlah aku dari neraka. Ibu ayahku, datuk nenekku, guru-guruku, isteriku, suamiku, anak cucuku. Kita minta pada Allah Ta'ala. Begitulah dia, kita ambillah peluang kita berada di Arafah. Mohon supaya Allah lepaskan kita pada neraka. Dan begitulah pada hari Arafah, Allah Ta'ala bermegah kepada depan malaikat-malaikatnya. Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hamba-ku datang daripada seluruh pelosok dunia. Kusut masai dia. Kenapa kusut masai? Berdebu-debu. Yalah zaman dulu dia naik unta kan. Dia jalan kaki. Jadi berkusut masai, berdebu-debu. Kenapa? Kerana menyahut panggilanku. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, apakah yang mereka minta daripadaku? Sudah tentulah Allah Ta'ala tahu apa hajat kita. Tapi Allah Ta'ala tanya. Kenapa Allah Ta'ala tanya pada malaikat?
nak menunjukkan Allah Ta'ala akan nak mengkabulkan semua hajat-hajat kita. Jadi sebab itulah di sini pada hari Arafah tuan-tuan, banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, dari lepas daripada sembahyang fardu zuhur dan asar, jamak dan qasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya dan berdoa menghadap ke arah kiblat dengan berdoa dengan angkat tangan tinggi. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada masuk waktu maghrib. Masya-Allah ya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi begitulah kita pun disunatkan perbanyakkan doa. Kalau boleh doa tu di luar daripada kemah, seperti kita lihat di gambar ni, di luar pada kemah. Kenapa? Sebab supaya kita duduk di bawah bumbung langit Arafah. Tapi yelah, kalau keadaan panas ya, kita pun tak tahu ya, panas menterik kan, kadang kita pun tak tahan, kita bolehlah berdoa dalam kemah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah tentang kita berada di Arafah. Baiklah, sekarang kita bertanya pada diri kita, bila kita katakan wukuf Arafah tu, apakah dia punya hukumnya? Sebagaimana telah kita sebutkan pada pelajaran yang lepas, bahawa wukuf Arafah tu sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Apa pula tu? Haji itu macam-macam rukun, ada tawaf, ada sa'i, ada bergunting dan sebagainya. Kenapa pula Nabi sebut Arafah? Inilah alim ulama mengatakan klimaks, puncaknya ibadat haji ialah Arafah. Kenapa? Kalau sekiranya anda boleh tawaf 1000 tawaf, anda boleh sa'i 1000 sa'i, tetapi kalau sekiranya tidak pergi Arafah, no hajj for you. Maknanya haji itu terletak di Arafah. Masya Allah. Dan Arafah tu hanya pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Daripada bila? Daripada mula masuk waktu zuhur, sampailah asar, sampailah maghrib, sampailah isyak, sampailah subuh pada 10 Zulhijjah, barulah habisnya waktu berwukuf. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, panjang masanya wukuf Arafah itu. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabatnya supaya beritahu pada sesiapa yang melakukan ibadat haji, sesiapa yang datang ke Arafah pada hari Arafah atau pada malam Arafah, maka selagi sebelum masuk subuh dia sudah mendapatkan wukuf di Arafah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah pelajaran kita yang pada pelajaran yang lepas. Baiklah, sekarang kita tanya pula, berapa lama Ustaz kita nak kena duduk di Arafah ni? Yang wajib kita duduk berada di Arafah ialah walaupun sekadar sekelip mata sekalipun. Iaitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikatakan wukuf di Arafah. Kita rukun wukuf Arafah ialah berada di Arafah walaupun sedetik tu 1 minit, setengah minit, baik dalam keadaan tidur atau berjaga, dalam keadaan berkenderaan atau duduk, berbaring atau berjalan, tak kiralah, maupun dalam keadaan suci ataupun dalam uzur, orang wanita dalam uzur haid, nifas, atau lelaki pun dalam junub, maka sah saja dia punya wukuf di Arafah. Tapi bila startingnya daripada mula masuk zuhur hari Arafah sampailah terbit matahari pagi 10 Zulhijjah. Jadi kalau sekiranya ada orang datang ke Arafah pada 9 Zulhijjah pukul 10 pagi, kemudian dia tinggalkan Arafah sebelum dia masuk zuhur, tak sah wukuf Arafah. Dia kena tunggulah masuk waktu zuhur. Katakanlah dia dah masuk Arafah tapi hari panas, kemudian dia pun pingsan dia. Macam mana Ustaz kalau orang tu pingsan? Pingsan tu sekejap, kemudian dia sedar balik, tak apa. Tapi kalau dia pingsan tu hilang akal dia daripada sebelum zuhur sampailah rombongan dia pun keluar pada Arafah, maka alim ulama ada perbezaan pendapat. Tetapi keadaan orang yang pingsan, hilang akal, diperselisihkan oleh ulama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah mengatakan sah wukuf dia. Manakala Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Kenapa pula tidak sah? Sebab dia hilang akal. Orang hilang akal tak wajib sembahyang. Orang hilang akal tak wajib puasa. Kenapa? Sebab yang wajib ialah orang yang berakal. Jadi kalau dia wukuf, dia hilang akal, dia tidak sah dia punya wukuf Arafah. Itu pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan tak adalah berlaku macam itulah ya. Dan ini cuma kita bagi tahu tentang hukum saja.
Begitulah dalam kita berwukuf di Arafah itu, walaupun kita katakan selepas zuhur tu sedetik pun sudah sah kita berwukuf di Arafah, tapi adalah sunat wukuf itu hingga tenggelam matahari masuk maghrib, ya. Itu hukumnya, sunatnya. Walaupun itu ada perbezaan pendapat. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan, antara mereka mengatakan yang mu'tamad di sisi mereka adalah sunat. Maka jika ditinggalkan Arafah sebelum maghrib, sunatlah disembelihkan dam. Itu pada pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau boleh kita berada di Arafah, jangan keluar dari Arafah sehinggalah tenggelam matahari masuk maghrib, ya. Tetapi kalau sekiranya ada orang yang keluar pada Arafah sebelum maghrib, namun kalau orang itu keluarlah daripada Arafah sebelum maghrib, ada khilaf ulama, maka sebaik-baiknya jemaah tu dia duduklah di Arafah sampai maghrib seperti mana dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia tuan. Dalam masalah ini alhamdulillah para pegawai-pegawai polisi yang menjaga jemaah-jemaah haji di Arafah, mereka akan tutup jalan keluar Arafah, tutup jalan keluar, tak boleh keluar sehinggalah azan maghrib, Allahu Akbar, baru dia buka pagarnya untuk dibolehkan kenderaan keluar pada Arafah. Jadi maknanya kita pun memang tak boleh keluar pada Arafah sebelum masuk maghrib, ya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang kita dah tahu apakah yang wajib kita berada di Arafah. Kita wajib berada di Arafah pada masuk waktu zuhur, selagi sebelum masuk subuh pada pagi hari raya. Itu masa tu yang panjang tu kita wajib berada di Arafah, walaupun sedetik, walaupun sekelip mata, dalam keadaan tidur atau berjaga, dalam keadaan kita berjalan atau kita naik kenderaan, semua tu dikira sah berwukuf di Arafah. Itu dari segi hukumnya lah, ya. Jadi dari segi hukum. Jadi tak kira lah kalau kita datang lepas zuhur ke, ataupun kita datang lepas asar ke, atau kita datang lepas maghrib ke Arafah, dikira sah wukuf di Arafah. Seperti mana saya ceritakan pada minggu lepas, pada tahun Gulf War, Perang Teluk. Perang Teluk tu kalau ingat lagi pada tahun awalnya tahun 2000, ya. Tak silap saya 2000 lah, ya. Tahun 2000 tu berlaku Perang Teluk. Perang Teluk tu apa dia, Ustaz? Perang Teluk tu ialah semua bala tentera yang dikumpulkan oleh Amerika dengan dia punya sekutu-sekutunya menyerang Iraq. Jadi orang-orang yang nak pergi haji pun takut. Kenapa? Perang lah, takut lah. Jadi tak ramai orang pergi haji. Pada tahun berikutnya, tahun 2001, Masya Allah, orang berlipat ganda pula pergi haji. Kenapa? Sebab yang tahun lepas tak pergi haji, yang tahun ini pergi haji, jadi sudah double orang pergi haji. Jadi apabila orang pergi haji, sudah bermilion-milion kenderaan-kenderaan yang bertolak daripada Mekah nak masuk Arafah, sudah jam, tengah jalan lagi jam. Kenapa? Sebab Arafah dah penuh sesak, tak boleh masuk lagi kenderaan pada hari Arafah. Jadi jemaah-jemaah tu tunggulah dalam bas sampailah maghrib. Apabila maghrib, jemaah-jemaah dalam Arafah pun keluar daripada Arafah, maka masuklah jemaah-jemaah bas-bas yang di tengah-tengah jalan tu masuk Arafah pukul 9 malam, pukul 10 malam, ya. Jadi apabila masuk Arafah 9 malam, 10 malam, ada setengah jemaah kata, alamak kita tak dapat haji lah. Kenapa? Sebab kita tak dapat wukuf Arafah. Kenapa pula cakap tak dapat wukuf Arafah? Dia punya ingat wukuf Arafah tu mesti pada waktu zuhur. Bukan. Itu permulaan waktu wukuf. Bukan mesti pada waktu zuhur. Jadi oleh kerana itu, maka sahlah haji orang yang masuk Arafah walaupun pukul 10 malam, ya. Walaupun sedetik, walaupun dalam kenderaan, walaupun dia tertidur, sah hukumnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu daripada segi hukumnya, ya. Baiklah, sekarang kita pergi pula pada sunat-sunat wukuf dan adab-adabnya. Apakah sunat-sunatnya? Jadi sunat-sunat ni yang baik kita lakukanlah dalam masa kita berwukuf di Arafah. Pertama sekali, sunat mandi untuk wukuf sebelum masuk ke Arafah. Jika dapat mandi, maka jika tidak dapat mandi, berwuduklah. Begitulah diriwayatkan daripada perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, beliau melakukan mandi iaitu di Arafah. Tapi nak mandi di Arafah ni bukan mudah tuan-tuan, ya. Sebab toilet dia tu terbatas. Toilet tu berapa banyak toilet?
mungkin 20 toilet, mungkin 30 toilet. Berapa ramai orang pakai? 3,000 orang. 3,000 orang. Masya Allah. 30 toilet, 3,000 orang. Jadi kalau satu toilet berapa orang? 100 orang pakai. Masya Allah. Kena ambil nombor lah macam Alibaba punya cerita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apa nak buat? Ya? Itulah keadaannya ya di Arafah. Bukan Arafah saja, Mina pun sama juga. Jadi kalau kita tak dapatlah nak mandi, kita pun ambil wuduk lah. Sebelum masa wukuf tu, kita berwuduk. Ya, itu yang terbaik. Tapi kalau dapat kita mandi pun mandi cowboy je lah. Jangan kau mandi macam kat rumah. Mandi kat rumah tu berjam-jam. Orang kat luar tunggu-tunggu. Jadi mandi cowboy je lah, basah-basahkan diri. Niatkan aku mandi sunat Arafah. Ya. Dan kemudian seseorang tu jangan memasuki tanah Arafah melainkan selepas solat zuhur dan asar yang dijamak berserta imam di Masjid Namira. Ini kalau sekiranya zaman dulu bolehlah ya. Kenapa Ustaz? Kerana kalau Masjid Namira tu terletaknya di depan hujung padang Arafah. Ini Masjid Namira. Asalnya zaman Nabi tak ada masjid. Asalnya Nabi SAW dia bersolat tempat tanah lapang di luar daripada Arafah. Luar Arafah. Macam mana pula tu? Sebab Nabi SAW apabila sampai Arafah pagi 9 Zulhijjah, Nabi tak terus masuk border Arafah. Nabi berhenti di Wadi Urana. Wadi Urana ni bukan Arafah. Nabi stop di situ, Nabi buat kemah, dan kemudian masuk waktu zuhur, Nabi pun solat. Nabi solat zuhur, asar, jamak, kasar. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Berapa ramai orang yang ikut solatnya Nabi? 124,000 sahabat-sahabat Nabi. 124,000 sahabat-sahabat Nabi SAW yang ikut solat dengan Nabi SAW. Tapi tempat yang Nabi solat itu telah dibangunkan masjid. Ya? Dibangunkan masjid dan masjid itu dinamakan Masjid Namira. Masjid Namira ni bahagian depannya tu bukan Arafah. Ustaz, bukan Arafah? Yes, bukan Arafah. Sebab tu kalau kita tengok papan tanda, Arafah starts here. Arafah bermula di sini. Dia membelah setengah masjid. Jadi setengah masjid tu belah depan bukan Arafah. Sebelah setengah belakang itu dikira Arafah. Kenapa pula macam tu? Kerana mengikut apa yang Nabi SAW lakukan. Nabi solat, Nabi sendiri berdiri tempat Wadi Urana yang saya sebut tadi. Bukan Arafah. Jadi para ulama-ulama buat masjid pun ikut macam mana Nabi buatkan solatnya. Baiklah, tapi kita tak mampu buat solat di sini Ustaz. Kenapa? Kerana kalau kita nak solat kat sini, kita yang kemah kat mana pula? Kemah kita pun tak tahu kat mana. Kita lepas solat, kita pun blur. Hilang kita daripada kita punya kemah kita. Akhirnya grup kita berangkat ke Muzdalifah, kita pula tertinggal. Itu bahaya. Sebab tu kita tak benarkan. Ustaz ni saya nak ambil sunat. Tak ada. Awak nak sunat, awak pergi sendiri haji. Sunat jangan ikut grup. Kenapa? Sebab kita bertanggungjawab. Kalau satu jemaah hilang, kita akan responsible cari jemaah tu. Masalahnya bukan mudah tuan-tuan. Bukan 1 orang, bukan 1,000 orang, bukan 100,000. Berjuta orang mana kita nak cari. Jadi itulah tuan-tuan. Dengan kena pula dengan cuaca panas pula. Masya Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita semayanglah zuhur asar tu dalam kemah kita bersama-sama. Ya. Dan begitu juga Nabi SAW selepas daripada solat zuhur asar tu, Nabi pergi tengah-tengah ke Arafah, Nabi pun berwukuflah berdekat-dekat dengan batu besar di pinggir Jabal Rahmah. Ini Jabal Rahmah lah ni, Bukit Rahmah. Kenapa nama Bukit Rahmat? Kerana bukit inilah tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka berpisah diturunkan daripada syurga. Dari Nabi Adam AS turun di negeri Ceylon ya, di Ceylon di Sri Lanka, dan kemudian dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke kota Mekah, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itulah asal nama Jeddah ni Jaddah. Jaddah tu mana nenek, tu nama nenek. Kenapa? Kerana Siti Hawa turun di sana. Kemudian Allah temukan kedua-dua ibu bapa kita itu di atas Bukit Jabal Rahmah yang ada batu putih ke atasnya tu. Itulah tempat pertemuannya datuk nenek kita Adam dan Hawa. Maka dinamakanlah dia Jabal Rahmah, Bukit Rahmah, membawa rahmat. Biasanya orang-orang ni pergi ke Bukit Jabal Rahmah ni berdoa. Doa apa Ustaz? Doa nak temu jodoh.
ialah macam mana Allah Ta'ala temukan bapa kita Adam dengan nenek kita Hawa. Macam itulah. Itu yang bagi yang bujang-bujang lah. Yang dah ada dah tak payahlah ya. Nanti buat dunia kiamat aja ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam itulah dia sunatnya. Tapi kita pun tidak pergi juga ke Jabal Rahman ni. Sebab apa? Sebab Jabal Rahman dengan kemah kita pun jauh distance-nya. Jadi kita duduk dalam kemah sajalah untuk kita berdoa seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan begitulah Rasulullah SAW seperti mana yang saya sebutkan tadi, Nabi berdoa di atas unta menghadap ke arah kiblat. Tapi unta Nabi SAW ni taklah macam ini. Ini unta glamour ni. Ini Ustaz TM ni atas unta ni. Ini kita ambil contoh sajalah ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat Jabal Rahmah dan Nabi pun berdoa. Jadi Jabal Rahmah ni kalau kita lihat di tengah-tengah padang Arafah, di sini Masjid Namirah. Kemah kita kat mana? Allahu alam. Kat mana pun kita tak tahu kemah kita. Tapi akan nanti ditentukan oleh pihak Ministry of Hajj ataupun Kerajaan Saudi Arabia ya. Jadi untuk kita ni para jemaahnya TM Fauzi Travel ni, kita akan berangkat pergi ke Arafah pagi 9 Zulhijjah. Pagi 9 Zulhijjah. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Arafah pagi 9 Zulhijjah. Jadi kita pun ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pagi 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita tidak berada di Mina kerana keadaan Mina pun adalah keadaan yang sangat kita katakan tidak sesuai dengan keadaannya seperti mana yang telah saya sebutkan pada pelajaran yang lepas. Akan nanti kita sebutkan lagi iaitu kepada para pelajar yang akan datang insya-Allah. Jadi kita akan berangkat meninggalkan rumah Shisha kita pagi 9 Zulhijjah. Jadi jemaah pun fresh dia datang ke Arafah untuk dia nak menyelesaikan sempurnakan rukun yang utama iaitu wukuf Arafah. Jadi kita sampai Arafah mungkin pukul 9 pagi, pukul 8 pagi, kita pun tunggu lagi 3 jam, 4 jam, kita pun dah masuk waktu wukuf. Jadi taklah lama sangat kita menderita kepanasan di Arafah. Ya, sebab musim panas tahun ini tuan-tuan lebih panas lagi daripada tahun lepas. Tahun lepas kami merasakan kepanasan melebihi 54 degree centigrade. 54 degree centigrade. Ada jemaah kita pingsan pun ada, meninggal pun ada juga. Jadi kita pun, yelah kalau boleh kita nak selamatkanlah. Apalagi dengan jemaah Singapura kita tahun ini, lebih 60% umurnya lebih 60 tahun. 60% lebih tuan-tuan. Jadi maknanya kita dah kira-kira orang yang senior citizen lah ya. Yang muda-muda tu ada tapi sikit saja. Jadi sebab itulah sini kita elakkanlah daripada kita mendedahkan diri kita kepada mudarat. Ya begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Setelah masuk waktu zuhur, kita pun lakukanlah sembahyang fardu zuhur dan asar dan jamak dan qasar. Dan pada masa kita wukuf di Arafah tu tidak disunatkan kita berpuasa. Tidak sunat kita puasa. Ustaz, kan puasa hari Arafah tu pahala yang besar. Dalam hadis Nabi SAW sabda artinya siapa yang puasa hari Arafah diampunkan dosa dia 1 tahun yang lepas dan 1 tahun yang akan datang. Wow, bagusnya. Aku nak puasalah. Nanti dulu. Nabi SAW sendiri pada hari Arafah, Nabi tidak berpuasa. Kenapa Nabi tak berpuasa? Nabi di atas untanya, Nabi minta sahabat yang bawakan air, datanglah sahabat bawakan 1 kendi susu, kemudian Nabi pun minum. Nabi tunjukkan pada semua sahabat, aku tak puasa. Kenapa? Kan? Maka sunatnya pada hari Arafah, pada hari orang yang wukuf Arafah, banyakkan berdoa. Kalau kita dah puasa, kita dah lembik dah nak doa panjang-panjang pun tak boleh. Jadi sebab tu Nabi pun tak berpuasa. Tapi kalau orang yang tak pergi wukuf Arafah seperti orang di Singapura, sunatlah dia puasa pada 9 Zulhijjah. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi ya. Sentiasa dalam keadaan suci dari hadas. Jadi kalau boleh kita dalam masa wukuf di Arafah, sentiasa dalam berwudu. Kalau sekir batal wudu, ambil wudu. Batal wudu, ambil wudu ya. Kita pun akan bagi pada para jemaah sekalian 1 botol spray. 1 botol spray ini tuan-tuan dan puan-puan gila nak ambil wudu, nak pergi line up, nak pergi toilet, tak payah. Kat depan dalam kemah kita boleh ambil wudu dengan pakai botol spray saja. Itu kita akan bekalkan kepada para jemaah sekalian. Dan seberapa boleh kita duduk di dalam kemah Arafah menghadap ke arah kiblat. Menghadap arah kiblat itu sunatnya ya. Dan sentiasa dalam keadaan khusyuk dan berdoa jauh dari perbicaraan hal urusan dunia. Jangan kita banyak berbual-bual urusan dunia lah.
Kita ada kawan aku pun pergi haji lah. Nak cari mana dia. Nak pergi pusing. Habis masa kita berpusing. Brother, lama tak jumpa. Oh, kita kat sini, kita jumpa kat Arafah. Nantilah, kau nak cerita banyak-banyak. Lepas habis haji, kau carilah dia, jumpalah dia. Duduklah 1 jam. Ini di Arafah ni, precious time. Masa sangat berharga. Kau dapat duduk di Arafah ni bila dapat kota. Kota tu bila? Seumur hidup sekali saja. Siapa yang register hari ini dengan Muiz nak pergi haji, dia tunggu 57 tahun. 57 tahun mungkin dah mati dah dia. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. So jangan kita letakkan tak apalah nanti second hajj aku nak betul-betul. No second hajj. It is the first and the last. Be the best hajj you can be. Bagi jadi haji yang terbaik. Itu kita kena letakkan azam. Jadi bila kita duduk dalam kemah, kita doa, menangis. Tak boleh kita nangis. Kita nangis juga. Kenapa? Nangis kerana hati kita keras sangat. Ya Allah, kenapalah hati aku ni keras sangat. Nak menangis pun susah. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu sebelum kita pergi ke Arafah, di rumah Shisha kita, apa kita buat? Kita ada Qiyamul Lail, ada zikir, ada tazkirah. Ini semua untuk apa? Untuk membantu membentukkan kerohanian kita. Di tanah air Singapura kita nak zikir sekejap-sekejap, anak pun datang, cucu pun datang, kawan pun telefon, bising, susahlah Ustaz. Saya nak berzikir pun susah. Tapi di sana kita switch off kita handphone kita. No handphone. Semua kita tumpu hati kita pada Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Kita khusyukkan hati kita pada Allah. Banyakkan doa, banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah, banyakkan zikir. Angkat tangan, tinggi-tinggi angkat tangan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nabi SAW berdoa daripada lepas zuhur sampai maghrib. Nabi angkat tangan berdoa pada Allah. Sampai sahabat mengatakan nampak ketiak putih Nabi. Begitu Nabi angkat tangan tinggi berdoa kepada Allah. Meletakkan penuh harapan, merayu-rayu kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suka orang yang berdoa dan suka orang yang merayu-rayu dan suka orang yang merendahkan diri kepada Allah. Rasakan diri kita hina, dosa yang banyak, amalan kita banyak bercampur dengan riak, ujub megah. Ya Allah, Ya Tuhanku, macam manalah diri aku nak menghadap pada Engkau. Ya Allah, mati telah tersangat dekat. Begitulah harapan kita pada Allah Ta'ala agar mengkabulkan doa kita. Begitulah, kalau boleh menangis, kita menangislah, titiskan air mata kita. Kalau tak boleh menangis pun, kita nangiskan juga supaya kita merasakan kesedihan dan kesyahduan. Macam mana Ustaz kita nak rasakan kemenangis kalau kita tak menangis? Kita gayakan dia, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ustaz ni kita borak-borak je. Itulah kita, Nabi SAW mengata, fa'illam tabku fatabakau. Kalau kamu tak ada nangis, kamu buatkan untuk menangis supaya kita rasakan kesyahduan dia datang menjelma dalam hati kita, akhirnya menitis air mata kita. Allah, nikmat tuan-tuan, nikmat doa ni tuan-tuan dan puan-puan. Nikmat tu bila kita dapat menitis air mata Allah. Itulah nikmatnya masa tu kita berdoa. Terasakan kesyahduannya, Ya Allah, Ya ampunkanlah aku, Ya Allah. Air mata pun mengalir. Itulah masanya kita rasakan kemanisannya doa. Kalau doa panjang-panjang, bagus. Tapi kalau tak merasakan kemanisannya, tak dapat menitis air mata, maaf kata macam kering saja kita punya jiwa kita. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sepanjang kita berada dalam kemah, di luar kemah, kita berdoalah pada Allah dengan tangisan-tangisan kita. Itu perlu dibentukkan daripada hati kita. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita berwukuf dengan tidak berteduh, tapi tak mampulah kita nak buat macam tu ya. Rasulullah SAW pun dia baginda Nabi bila duduk tengah panas, ada awan dia lindung Nabi. Masya Allah, kita awan mana nak lindung kita? Tak ada apa pun, lebih-lebih awan payung aja lah. Jadi pakai payung TM Fauzi. Kita pakai payung. Kita doalah pada Allah Ta'ala. Jadi dapatlah berteduh juga ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Musim-musim tak panas boleh lah. Tapi kalau musim panas memang kita tak tahan tuan-tuan ya. Itulah keadaannya para jemaah-jemaah kami yang waktu kita berwukuf di Padang Arafah, kita bawa mereka keluar daripada kemah untuk nak kita berdoa beramai-ramai. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kemah-kemah di Arafah ni seperti mana kita lihat dalam gambar-gambar ni, dia adalah merupakan kemah yang diletakkan dengan aircon. Aircon ni pun okey lah juga, tapi sangat terhad dan terbatas. Kenapa? Sebab ruang yang besar ni kadang-kadang aircon ni tak sampai ke tengah-tengah ya. Jadi jemaah-jemaah pun rasa dengan keadaan kepanasan yang ada sekarang ni, cuaca panas ni,
mungkin akan merasakan kepanasannya walaupun ada aircon yang telah kita sebut tadi. Sebab tu di sini kadang-kadang kita berusahalah untuk supaya memperbaiki khidmat untuk supaya para jemaah-jemaah kita tak merasakan kepanasan yang membawa kepada kemudaratan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini ada baiknya juga, insya-Allah kita ada buat satu pembaharuan kemah di Arafah kita, akan kita melakukannya iaitu dengan mendapatkan perkhidmatan daripada Maktab Rawaf Mina, satu maktab, satu syarikat. Zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan berbeza dengan dulu-dulu. Dulu-dulu kita macam terpaksa ikut apa yang diletakkan oleh Kementerian Haji. Tahun ini dan tahun lepas Kementerian Haji bagi kita bebas. You can choose which company you nak. Jadi boleh company A, B, C. Jadi kita choose lah, kita pilih. Jadi kita tahun ini kita pilih syarikat Rawaf Mina. Jadi Rawaf Mina ni dia ada membuatkan satu, kita katakan perkhidmatan yang baik lah. Maksud baik itu maknanya dia akan bagikan aircon sepanjang dalam kemah tu, sepanjang-panjang kemah. Tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan tak dah dia mungkir janji ya. Tapi itulah kita harapkan. Jadi tahun ini ada banyaklah perubahan kalau dibandingkan tahun lepas, insya-Allah taala. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, kita bila masuk waktu zuhur, kita pun nak solatlah fardu zuhur dan asar di Arafah. Macam mana kita nak solat fardu zuhur dan asar di Arafah, akan kita sambung lagi dalam pelajaran kita yang akan datang, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi pada hari ini juga saya nak memaklumkan para jemaah sekalian, ada beberapa perkara yang perlu kita faham atau kita ketahui bahawa pada hari Sabtu ini, 11 hari bulan, hari Sabtu, ada kita katakan Health Promotion Board iaitu melakukan exercise serta taklimat kesihatan di Stadium Bishan untuk semua jemaah Singapura kita termasuk jemaah Tiang Fauzi pada jam 8 pagi sampai 10.30 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua dijemput untuk hadir pada hari Sabtu 11 Mei. Hari Sabtu 11 Mei ni this weekend lah. Yes, this weekend pada 8 pagi sampai 10.30 pagi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa kita nak buat kesan Ustaz? Nanti ada taklimat kesihatan yang disampaikan oleh para doktor, dan kemudian kita pun adalah brisk walk, jalan berlengang-lenggok keliling padang tu. Keliling padang tu tuan-tuan sama seperti kita Safa ke Marwah. Andai kata kalau sekiranya kita nak keliling padang tu, alah Ustaz tak tahan. So you know yourself, apakah anda boleh sa'i ke tidak? Itu baru satu pusingan, belum lagi dua, belum lagi 7. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah kita akan adakan brisk walk dan senaman-senaman yang sesuai untuk para jemaah. Jadi kami harapkan semua para jemaah untuk mengikuti akan program ini pada 11 Mei yang akan datang pada di Stadium Bishan 8 pagi sampai 10.30 pagi. Dan jangan lupa pihak MUIS pun akan mengadakan taklimat iaitu 18 Mei iaitu hari Sabtu juga di Suntec City. Suntec City, wow. Ni dekat bandar lah tuan-tuan ya. Bolehlah untuk orang timur, orang barat, tengah-tengah dia. Dan daripada jam 10 pagi sampai 2 petang, 4 jam lah ya, 10 pagi sampai 2 petang. Jadi taklimat MUIS ni memberitakan tentang apa keperluan persiapan kita dan cabaran-cabaran yang akan kita hadapi, dan kita katakan apa yang perlu kita lakukan sebelum keberangkatan haji. Dan insya-Allah pihak kami juga pada 22 Mei, hari Rabu, kita akan adakan taklimat haji juga pada hari Rabu 22 Mei, iaitu di mana? Di Suntec City juga. Kita pun tak nak kalah juga. Suntec City pula, MUIS main Suntec City, kita pun main Suntec City juga. Pada 9 pagi sampai 1 PM 1 petang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz hari Rabu ni kan hari orang kerja. No, bukan hari kerja. Saya telah isytiharkan 22 hari bulan Mei tu, kita isytiharkan public holiday. Public holiday betul Ustaz, satu Singapore holiday. Kenapa? Pasal TM Fauzi akan buat taklimat haji. Maaflah tuan-tuan, bergurau saja. Tapi betul lah. Kenapa betul? Itulah Vesak Day tuan-tuan ya. Jadi public holiday lah tu, kebetulan ya. Jadi begitulah, dan kursus kita akan berterusan sampai 26 Mei hari Ahad, itu akhir kursus kita ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kursus kita akan berjalan setiap hari Ahad seperti sekarang ini sampailah 26 Mei. Jadi kita don't miss the lesson. Every single lesson is very important, seperti mana kita sebutkan tadi, apa perlu kita lakukan, apa persiapan kita
apa hukumnya, itu semua perlu kita pelajari. Ya tuan-tuan dan puan-puan, di samping itu juga kita punya package umrah yang telah kami siapkan untuk bulan Ogos, September, Oktober sampai kepada bulan November dan Disember. Para jemaah yang mungkin ada kawan-kawan saudara mara yang nak pergi umrah pada akhir-akhir tahun ini ya, atau pada bulan Ogos, September, silalah ambil perhatian dan boleh sampaikan kepada mereka. Jadi dengan harga-harga yang sesuai dengan kita punya bajet kita ya. Ada yang 12 hari, ada 11 hari ya, ada 13 hari dan penerbangan yang berbeza-beza. Dan demikian juga kita ada juga umrah, iaitu umrah jejak Rasul ya. Umrah ke ini umrah November saja dan sampai bulan Disember. Dan demikian juga umrah iaitu kita katakan bulan Disember. Ini semua ada bermacam-macam lah ya. Kita kata tarikh-tarikhnya, date-nya. Dan demikian juga kita akan adakan umrah plus Istanbul ya. Plus Istanbul 11 hari pada hari bulan 11 Disember ya. Dan demikian juga kita akan adakan jejak Rasul. Jejak Rasul tu pergi ke Baitul Maqdis, ziarah Baitul Maqdis serta umrah. Dan kalau sekiranya Baitul Maqdis aman, sentosa, kita akan pergi ziarah. Tapi kalau peperangan tu memudaratkan kita taklah pergi. Tapi kita buka saja open registration supaya jemaah boleh buatkan pendaftaran dan kita berdoa agar mudah-mudahan semua keadaan berjalan aman. Baru-baru ini saya pun bawa jemaah juga pergi ke Baitul Maqdis pada malam Isra Mi'raj pada bulan Februari yang baru ni. Alhamdulillah lah, kita pun bimbang juga pasal perperangan sedang berlaku. Tapi Alhamdulillah apabila kita sampai sana, Masya Allah, senang, mudah saja, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Dan insyaAllah juga kami mencadang untuk melakukan ziarah awliya. Awliya itu para wali-wali Allah di Iraq pada tanggal 5 sampai 13 Oktober. Kita ada ziarah Syekh Maqam Abdul Qadir Jalani, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Junaid Baghdadi, Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Husain bin Ali. Masya Allah, banyak lagi para wali-wali Allah dan para sahabat-sahabat Nabi SAW yang di mana kita akan membawa para jemaah pada 5 sampai 13 Oktober. Jadi para jemaah sekalian ya, silakanlah ambil perhatian. Dan juga insya-Allah kalau sekiranya para jemaah yang nak membuatkan umrah untuk ibu bapa, datuk nenek, adik-beradik, keluarga yang telah meninggal dunia, kami menerima dengan upah umrah $150. Wow, kita nak pergi umrah sekarang pun tuan-tuan tengok tadi 3,000, 4,000. Ini nak upah umrah $150. Masya Allah. Sebab yang buatnya ialah pelajar-pelajar di kota Mekah. Dia tak payah naik kapal terbang, dia cuma jatuh niat dan dia tawaf sa'i. Jadi taklah banyak, ya $150. Tapi kalau ada yang berhajat nak buatkan upah haji dan umrah untuk ibu bapa, datuk nenek yang telah meninggal dunia, maka kita menerimanya dengan harga 3,500 ya. Alhamdulillah, ini pun murah kalau dibandingkan package haji sekarang ni pun sudah belasan ribu dah tuan-tuan ya. Jadi dengan itu kita memberikan tawaran siapa-siapa nak buat upah umrah untuk mak bapak, datuk nenek yang telah meninggal dunia, bolehlah dia datang ke meja pegawai untuk dapatkan borang di meja pegawai insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa jaga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti mana yang akan disebutkan oleh kita punya daripada doktor kita yang sebentar lagi. Dan ini tujuannya untuk kita bersiap sedia untuk kita berangkat haji juga ya. Dan dengan itu juga saya menganjurkan para jemaah sekalian jangan lupa mengambil kita punya suplemen kita. Suplemen apa tu? SF21 yang telah saya umumkan sebelum ini, dan kita punya suplemen kita masih ada lagi di meja pegawai. Saya sendiri pun alhamdulillah menggunakannya dan juga alhamdulillah Allah Taala bagikan kesihatan. Jadi kita harapkan kita jemaah-jemaah kita berangkat haji dengan penuh kesihatan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keridaan, dengan penuh kesabaran dan penuh mendapatkan pengampunan dan takabul pada Allah Taala. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah perjalanan haji kami ya Allah. Terimalah amalan kami ini, ikhlaskanlah amalan kami, jadikan amalan kami amalan keridha ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami dan berikanlah kami sihat walafiat untuk menyempurnakan ibadat haji rukun Islam kelima ya rabbal alamin, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya menyebut kepada doktor kita daripada HPP, iaitu daripada Health Promotion Board, untuk menyampaikan taklimat kesihatan, dan insya-Allah setiap minggu daripada sekarang 3 minggu berturut-turut akan disampaikan taklimat kesihatan oleh pihak Lembaga Kesihatan Negara. Dengan itu, dengan segala hormat saya silakan Tuan Doktor, silakan. Pakai ni je lah. Ni boleh. Ulang. Nanti di sana. Pakai di sana. Oh, ya. So just put it in. This correct? Or this way? Oh, this way. Ya. Ustaz ada nak duduk mana? Ustaz. Oh, saya boleh duduk kat sini. Sini boleh center. Fokus dia video. Okay. So macam ni ya. Test. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. All right. Ada tambah. Sedap ni pakai balik. Okey. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Selamat Hari Raya kepada semua. Masih Hari Raya lagi kan? Masih Syawal lagi ni. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Masud. Saya merupakan seorang GP daripada Fullerton Health Group lah. So saya telah diberikan peluang untuk berkongsi dengan para jemaah pada hari ini tentang kepentingan senaman ataupun bergiat aktif. Ini salah satu alhamdulillah. Okey. Ini salah satu daripada usaha-usaha HPB dan Muslim Healthcare Professional Association untuk tekankan kepentingan senaman ini untuk para jemaah. InsyaAllah saya tak ambil lebih dari dalam sekitar 30 minit saja. Mungkin ramai yang dah tahu pun pasal kepentingan senaman ni. Jadi bagi mereka yang dah tahu dan pun dah telah mengamalkan giat aktif ataupun senaman ni, teruskan, alhamdulillah. Bagi mereka yang pertama kali dengar informasi yang akan saya sampaikan ni, ataupun mereka yang sudah tahu tapi belum amalkan, saya harap dan doa yang apa yang saya sampaikan ni dapat meyakinkan para jemaah semua tentang kepentingan senaman ataupun bergiat aktif, bukan sahaja untuk ibadah haji tetapi untuk kesihatan secara am. So kenapa kita pentingkan giat aktif ini ataupun senaman untuk ibadah haji? Itu yang penting sekali. Kenapa ada segmen ni tentang tengah-tengah kita tengah berbual pasal ibadah haji kan, apa dia punya rukun-rukun dia yang telah dikongsikan tadi dari Al-Fadhil Ustaz TM Fauzi. Kenapa di tengah-tengah ada persiapan fizikal untuk ibadah haji? Ianya kerana kalau kita sudah dengar pun dari tadi ataupun siapa yang pernah pergi umrah pun sudah tahu cuaca kat sana sangat berbeza dengan kat sini. Walaupun kat sini berapa hari ni panas dia memang panas macam, kat sana dia lagi teruk dia punya cuaca dia. So salah satu daripada cubaan nanti yang ada kat sana. Jadi matlamat
pertama sekali atau utama sekali yang kita adakan session-session seperti ini ialah untuk supaya kita persiapkan semua para jemaah supaya kita kurangkan risiko ataupun elakkan daripada apa-apa perkara yang boleh menjejaskan ibadah para jemaah. So kita nak your ibadah tu sempurna dan dibuat dengan sihat dan selamat. Jadi itu yang kita punya most important priority. Jadi itulah sebab saya ada kat sini. So tanpa membuang masa, saya pun mulakan. Okay? InsyaAllah. So kalau siapa-siapa ada soalan yang nak tanya, sila just angkat tangan aja dan tanya, saya akan cuba jawab on the spot. Okay, ni first slide. First slide dah hilang. Kejap. Oh, tekan ni, sorry. Press this. Okay, then I press again, is it? Oh, now I press this. Okay. Okay. Okay, so pertama sekali, bagaimanakah otot-otot kita menjadi lebih kuat? Ini soalan yang mungkin ramai yang dah tahu pun. Kenapa otot-otot, kita tengok dekat sini ada otot sebelah bahu, sebelah kaki, tapi kat atas tu pula ada jantung kat situ. Kenapa ada jantung pula? Sebabnya ialah jantung tu sendiri kan diperbuat daripada otot-otot. Kan? So the heart is a muscular organ. Dia bukan muscle, dia bukan otot, kerana fungsinya bukan fungsi seperti otot-otot yang lain, tapi dia diperbuat daripada tisunya sama macam otot. Jadi disebabkan itu sama macam otot-otot di badan kita yang lain, untuk lebih kuat dia harus dipergunakan. Ada satu istilah ni dikatakan use it or lose it. Kalau kita tak gunakan, dia akan makin kecil dan lagi susah untuk kita gunakannya bila kita perlukan. Contohnya pada masa ibadah haji nanti. So kalau kita nak kuatkan jantung kita, nak kuatkan otot kita, caranya ialah untuk bergiat aktif ataupun bersenam. Kadang-kadang kita tengok orang yang sakit dan mereka terlantar di atas katil contohnya, makin lama kita tengok dia makin kurus. Memang antara sebabnya memang mungkin makanan atau selera dia kurang, tapi antara sebab lain ialah kurang, bila badan dia kurang bergerak, muscle ataupun otot itu akan makin kecil dan makin lemah. Itu memang naluri ataupun natural state of the muscle. So kalau tak gunakan, memang muscle kita akan jadi lemah. Jadi kalau kita nak kuatkan, kita harus giat aktif ataupun bersenam. Okay? So sekarang saya nak cuba just jelaskan. Ada 3 macam senaman. Now ini penting kerana ramai yang kita tahu senaman ni, bila saya cakap senam, ada orang cakap okey, pergi berlari-lari anak ataupun swimming, berenang ataupun naik basikal, kan? Tapi sebenarnya ada 3 macam jenis senaman dan setiap daripada jenis senaman ni ada manfaat dia sendiri. Dan 3 senaman ni adalah, dan manfaat dia sangat penting, khususnya juga bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Nanti saya akan terangkan lagi lebih lanjut kenapa setiap perkara ni semua penting. Bukan saja yang bagi yang untuk yang berlari-lari anak ataupun kita panggil aerobic exercise, bukan saja itu yang penting, tapi ada lagi 2 macam yang juga penting. Dan kenapa ia penting saya akan terangkan nanti. So yang pertama, latihan aerobik seperti saya cakap. Itu jenis yang pertama. Apakah aktiviti aerobik ataupun latihan aerobik? Apa saja aktiviti yang meningkatkan denyutan jantung. Maksudnya your heart rate go faster. Apa-apa benda. So memang kalau kita berlari anak atau brisk walking, berenang, naik basikal, nada jantung akan lebih cepat. So that one will train your heart to become stronger. Macam tadi saya tunjukkan, jantung tu pun satu diperbuat daripada otot. Jadi lebih banyak kita buat, dia akan lebih kuat. Dan bila kita perlukan untuk buat aktiviti yang perlu jantung kita untuk berdenyut lebih cepat, ia boleh melakukannya kerana kita sudah melakukannya sebelum ni. Dia dah biasa. Dan for this one, dia punya saranan dia ialah kalau boleh, ini bukan saya nak suruh besok terus atau malam ni terus tak buat. Dia taruh sini 150 minit seminggu. Maksudnya kita boleh spread it out. Mungkin satu hari 30 minit dan buat dalam 5 hari. So itu yang disarankan. Yang kedua, latihan kekuatan. This is called strength training. Okay, ini yang mana kalau kita angkat benda yang berat lah. Contoh kalau orang yang pergi gym tu semua orang ada angkat weights berat untuk kasih muscle tangan ke kaki ke untuk jadi lebih kuat. Dan ini juga penting. Contohnya kalau kita nak jalan jauh, kalau kita tak nak kaki cramp, kita harus ada kekuatan. Dan kadang-kadang kita angkat beg yang berat juga dalam perjalanan kita tu. Kan?
Kita kalau dah biasakan kaki dan tangan kita untuk angkat benda-benda yang berat sikit, nanti bila perlu masanya untuk kita angkat benda yang berat, kita sudah biasa, tak akan cramp. Itu antara satu yang kita cuba nak elakkan. Dan ini dia punya saranan dia ialah dalam 2 kali lah seminggu kalau kita boleh buat. Dan nombor 3 ni yang paling orang selalu tak ingat ataupun orang mungkin tak expose tu, tak pernah dengar pasal perkara ni. Sebab kita selalu bila kita cakap pasal senaman je, either aerobik ataupun pergi gym angkat weight. Tapi yang ketiga ni sangat penting kerana dia kira dia latih parts of the body, otot-otot yang kita tak selalu pakai. Ialah untuk flexibility ataupun keseimbangan, balance. Saya cakap balance saja, saya rasa mesti ada para jemaah yang dah telah terfikir apakah kepentingan balance tu. Maksudnya bila kita jalan, kan kadang-kadang kalau jalan lantai dia tak even, kan, tak balance, adakah kita ada risiko jatuh? Mesti ada dekat situ, kan. So kalau kita train kita punya badan about flexibility and keseimbangan ni, ia akan mengelakkan risiko jatuh contohnya, ataupun terpelecuk ke apa ke. Dan itu nanti saya akan explain apa exercise yang kita boleh buat untuk ensure kita punya balance is good. Kadang-kadang kita tengok orang, dia daripada jauh kita tengok dia dah nak terjatuh, tapi dia boleh straight away, kaki dia boleh stop dia punya diri daripada jatuh. Tapi lain orang pula kita tengok sikit je dia dah jatuh, kan. Tu antara sebabnya ialah orang yang pertama tu dia punya flexibility dan balance dia bagus, kuat. Sebab mereka mungkin diorang dah buat something to stretch. Diorang boleh senang nak terjatuh je, cepat-cepat otaknya akan bilang kakinya your body, badan nak terjatuh ni. So cepat-cepat move your leg to stop from falling, daripada jatuh. Itu antara manfaat-manfaat ini 3 jenis senaman. Okey. Okey, ni sorry. Ni tujuan slide ni untuk menunjukkan yang sebenarnya senaman-senaman ataupun diet aktif yang kita boleh lakukan tak semestinya kena pergi buat yang macam kat gym atau lari kat treadmill, kan. Kebanyakan daripada senaman-senaman atau kegiatan aktif yang kita boleh lakukan ni boleh dilakukan di rumah dan melakukan contoh-contoh kerja rumah ataupun menggunakan benda-benda yang ada kat rumah dengan senang. Jadi kita tak perlu fikir stres macam lepas ni, alamak saya nak exercise, nak pergi gym tak ada masa, nak pergi bawah tak ada masa, mungkin ada banyak kerja rumah nak buat. Tapi sebenarnya banyak benda-benda yang kat rumah kita boleh gunakan untuk melakukan kegiatan aktif ini. Dan mereka akan memberikan manfaat yang sama. Cuma yang pentingnya, saya belum cakap tadi, ialah dia punya berterusan. Sama macam kita pernah dengar juga, mesti Ustaz pernah cakap pasal ibadah pun kita kalau boleh kena buat secara berterusan tu yang lebih baik walaupun sikit, istiqamah. Sama juga dalam senaman. Ianya lebih baik kalau kita buat satu senaman yang sikit tapi selalunya buat regular, kan, daripada kita buat setiap 2 bulan buat 1 kali, setiap 2 bulan 1 kali, walaupun yang 1 kali tu buat dalam 2-3 jam. Manfaat dia bagi yang pertama tu yang berterusan walaupun sedikit adalah lebih banyak daripada yang buat sekali-sekala walaupun intensif. Okey. Maaf ni tak ada bahasa Inggeris dah, saya suruh dorang translatekan. Okey, so sekarang saya nak list down nyatakan manfaat-manfaat berkekal aktif ataupun senaman. Ini mungkin kebanyakan daripada benda ni kita dah tahu pun. Cuma saya nak ingatkan, maybe refresher. Yang pertama sekali, risiko dementia. Dementia, lupa-lupa bila kita makin tua, orang yang umur mungkin 70 ke atas, kadang-kadang susah kita nak ingat benda-benda yang selalu senang kita ingat. Dengan senaman, walaupun senaman kita tak rasa macam mana ada kena-mena dengan minda ataupun otak kita. Tapi dengan senaman juga, ia telah ditunjukkan macam mana diorang tahu yang ni semua manfaat senaman. Macam mana diorang tahu kenapa ni sensitivity insulin lah ni semua diorang taruh kat sini. Sebenarnya diorang tahu ni menerusi kajian. Macam mana diorang buat kajian? Selalunya ada, saya just explain sekejap. So selalunya ada 2 kumpulan. Diorang tengok 2 kumpulan ni, satu yang selalu bersenam dan selalu yang tak bersenam. Dan diorang ikut orang-orang ni semua selama berapa tahun. Dan lepas berapa tahun tu diorang check antara dalam grup ni berapa orang yang kena contohnya dementia. Dan grup yang lagi satu ni yang tak bersenam, berapa orang yang kena dementia. Dan dari situ mereka tahu mungkin ada kena-mengena exercise tu ataupun senaman dengan dementia. Sama macam yang lain pun. Ataupun terbalik.
Diorang ada grup yang dah kena dementia dengan grup yang tak dementia walaupun umur semua sama. Dan bila diorang tanya balik, apakah yang aktiviti yang grup yang pertama ni selalu buat? Apakah aktiviti yang grup yang kedua ni selalu buat? Dan mereka dapati grup yang tak kena dementia ni, kebanyakan daripada mereka, lebih daripada grup yang dementia ni, mereka lebih bersenam, banyak bersenam. Itulah cara mereka tahu manfaat-manfaat ni. Ya, dia bukan macam kita rasa lah senaman ni mungkin akan buat perkara-perkara ni lah. Jadi selalunya dia ada dia punya bukti dia lah, evidence. So saya just list cepat-cepat sebab the one I want to go through is actually the one yang khususnya, manfaat khusus untuk ibadah haji yang saya nanti akan terangkan. So the first one is risiko dementia. Sensitivity insulin makna dia risiko kena kencing manis. So kencing manis ni ada kena-mena dengan insulin. So kalau insulin dalam badan ni dia kurang sensitif, risiko mendapat kencing manis tu lebih tinggi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sistem penghadaman. Maknanya dia digestive system. Kadang-kadang kalau orang yang exercise lebih tu, orang dapati mereka punya sistem penghadaman selalunya lebih baik. Mungkin kurang kena keadaan sembelit ataupun cerit-berit dan sebagainya. Ataupun acid reflux. Ini semua sistem penghadaman. Yang keempat, menguatkan otot dan tulang. Ini seperti maklum, seperti yang saya cakap tadi. Orang sepertinya orang yang mungkin ada risiko kena osteoporosis, tulang yang senang patah bila jatuh. Kalau mereka exercise ataupun buat senaman, ia akan mengurangkan risiko kena penyakit tersebut. Kecergasan jantung seperti yang saya jelaskan tadi, dan of course turunkan berat badan. Okey, ni gambar ni antara tujuannya adalah untuk menunjukkan ataupun emphasize, untuk menekankan perjalanan yang mungkin akan dilalui ataupun yang dijalani oleh para jemaah adalah bukan perjalanan yang dekat. Itu sebablah minggu depan nanti ada aktiviti yang telah diorganize oleh HPB untuk memberikan peluang untuk para jemaah untuk buat bersenam ataupun pergi aktif supaya dapat biasakan badan kita dan jantung kita untuk berjalan berapa jauh supaya nanti bila waktunya di ibadah haji nanti badan kita tak rasa macam terperanjat. So ini hanya untuk menunjukkan perjalanannya agak jauh. Tapi dia punya exact detail dia, saya tak, the disclaimer is saya tak boleh guarantee yang this is exactly what you gonna walk lah, but roughly macam gini lah. Yang dia punya exact detail, I think dia pegawai and your Ustaz TM Fauzi sendiri akan jelaskan lebih lanjut lah. So this is just to show you yang perjalanan ibadah haji ni agak jauh. Okay, so now we go direct into the ibadah haji punya risiko-risikonya. So daripada experience saya sendiri bila saya pergi dengan ibadah haji tahun 2021 katnya, 2 tahun lepas, ini antara sebab-sebab faktor fizikal yang selalunya akan menyebabkan masalah kesihatan. Okay, sebenarnya memang ibadah haji ni kita fokus kepada rohani juga, tapi kita perlu jangan lupa pasal fizikal, kerana kita juga perlu badan kita sihat untuk kita melakukan ibadah tersebut, ibadah haji. Jadi ini 5 benda ni yang selalunya akan memberikan masalah untuk orang yang jemaah-jemaah buat ibadah haji. Yang pertama, kekurangan air dalam badan, dehydration. Right? Kita kena minum air, dan antara sebab kenapa kita tak minum air, antara jemaah-jemaah tak nak minum air sebab kadang-kadang susah nak cari bilik air tengah-tengah jalan. Tapi sebenarnya minum air ni sangat penting. Lagi-lagi bila cuaca panas, itu nombor 2 tu, physical. Right? Kalau cuaca panas, kita kurang air, bila dehydration kita boleh pingsan. Bila pingsan, lagi kita mungkin akan jejaskan ibadah haji kita. Jadi minum air very important. Nombor 2, cuaca panas. Memang saya dah cakap, heat injury. Right? Lebih panas, badan kita berpeluh ataupun suhu badan naik pun kita boleh pingsan. Nombor 3, jangkitan virus atau bakteria. Contohnya macam kita rasa, selalu kita dengar orang pergi haji mesti ada batuk, sesama. Sama macam tu. Ini antara risiko yang kita boleh kenalah bila kita di sana. Nombor 4, jatuh. Ini memang tak tahu kadang-kadang siapa yang kena, siapa yang tak kena. Tapi antara satu risikonya lah jatuh. Kerana bila dah jalan kadang-kadang dah penat ataupun di perjalanan tu dia banyak pasir atau batu-batu, dan kalau kita tak berjaga-jaga mungkin boleh jatuh. Dan nombor 5, komplikasi penyakit kronik. Contohnya kita ada asma ataupun kita ada kencing manis, tapi kita tak bawa ubat yang cukup ataupun kita tak makan ubat.
Dan bila kat sana kita kena komplikasi penyakit tersebut. Ini 5 perkara kita harus ingat. Dan saya akan explain kenapa saya kongsikan 5 perkara fizikal ni, apa kena mana 5 faktor fizikal ni dengan senaman ataupun get aktif. Nanti saya explain dekat the next slide. Ini sebabnya. Okay. Antara 5 faktor fizikal tadi, 3 daripadanya yang kita dapati daripada kajian-kajian seperti yang saya cakap tadi, 3 daripadanya dia punya risiko dia boleh dikurangkan dengan bersenam. Yang pertama, kalau kita banyakkan bersenam dengan berterusan, especially terutama sekali exercise yang balance dan stretching tadi, flexibility tadi, kita boleh kurangkan risiko kita jatuh. Nombor 2, kurangkan risiko jangkitan, means virus infection. So orang yang selalu bersenam berterusan, bila dia orang pergi sana, kalau ada virus ataupun bakteria yang around di udara, dia akan kurang risiko dia kena jangkitan itu. Dan nombor 2, kalau dia kena pun, dia punya tempoh masa dia dalam kena jangkitan tu akan lebih kurang daripada orang yang tak selalu bersenam. So ini nombor 2, manfaat nombor 2 yang directly related kepada dengan ibadah haji untuk make sure kita punya ibadah haji tu tidak terjejas. Nombor 3, kurangkan risiko cedera panas. Tadi saya cakap cuaca panas antara faktor fizikal yang boleh menjejaskan ibadah kita. Mereka yang selalu bersenam berterusan, dia akan risiko cedera panas ni atau heat injury ini akan kurang ataupun diturunkan dengan bersenam. So saya harap this slide is very important. Kalau ada any slide yang I want you to take home message, kira this 3 lah, this one, untuk yakinkan insya-Allah para jemaah untuk berget aktif. Okay, so dah cakap pasal tentang senaman, get aktif. Mungkin ada yang lepas ni dah yakin, insya-Allah ramai yang dah yakin lepas ni nak exercise ataupun besok. Apakah kita perkara-perkara yang kita harus ingat supaya kita mulakan exercise tu dengan selamat juga. Saya tak nak juga besok terus kita dah selalu gairah sangat sampai kita buat sampai terlalu intensif sampai kita pula yang mungkin jatuh ke ada krem ke apa yang mungkin menjejaskan lagi masalah kesihatan kita. Jadi ada 4 perkara ni saya nak ingatkan, kalau para jemaah ingat 4 perkara ni, insya-Allah your senaman itu akan selamat. Yang pertama, sebelum mulakan kita tengok dari badan kita tu, besok tu pagi tu kalau kita bangun right before kita nak start exercise, rasa diri badan kita macam hari ni rasa sihat, ada rasa macam nak demam, ada rasa macam lain macam mabuk ke, kita kena pantau sendiri diri kita. Okey ke tak okey? Sebelum kita mula. Kalau okey, move to the next one, nombor 2. Nombor 2, persekitaran. Tempat yang kita nak buat senaman tu. Contohnya kalau kita tak buat kat rumah lah, kalau kita pergi kat bawah ke kat mana-mana, kat park ke mana-mana, kita tengok persekitaran tu. Termasuk cuaca pada hari tu. Panas terik sangat ke? Kalau panas terik mungkin kita buat kat indoor, bawah teduh. Ataupun hujan lebat, bila licin. Itu semua antara faktor-faktor persekitaran yang kita harus ingat sebelum kita mulakan. Nombor 3, kegiatan. Apakah exercise yang kita nak buat? Tadi saya dah cakap ada 3 macam kan, 3 jenis. Kalau kita nak mulakan satu benda yang kita tak pernah buat, first time, kan, mula slow, perlahan-perlahan. Jangan terus go to the extreme. Pelan-pelan mula, lepas tu naikkan. Gradual. Kita tak nak straight away, kita besok turun lari 10 km, 15 km, walaupun sebelum ni jalan aja, tak pernah lari pun. So we must go slow. Okay. Dan nombor 4, kalau boleh, sebaik-baiknya kita bawa kawan. Kenapa bawa kawan? Jadi kalau apa-apa terjadi, ada orang yang boleh minta bantuan. Dan ini juga, ini basically ini semua untuk keselamatan diri kita. Okey, ni slide daripada ni HPB untuk kongsi dengan para jemaah. Ada banyaklah. Jadi dia punya tujuan slide ni ialah untuk memberitahu para jemaah, sekiranya para jemaah ingin menyertai program-program, tak tahu macam nak buat, nak ada orang guide, for example, ada coach ke apa yang macam berberitahu kita buat sama-sama dengan dia. Ada banyak program yang kita boleh sertai
Di sini diletakkan ada 45,000 aktiviti fizikal yang kita boleh sertai setiap minggu. Jadi kalau siapa-siapa yang ingin menyertai ini, dia punya step dia kat sini, ada 3 step ni untuk masuklah sertai program ni. Firstly nak kena download yang app ni lah. Bagi siapa yang tak tahu macam mana nak download app ni, yang mungkin yang muda-muda boleh kongsikan macam mana nak download app ni. Kalau tak pun boleh buat your own group lah. Bagi yang mereka yang selalu exercise, boleh mengetuai grup tu, kumpulan tu, dan buat. Masih ada masa lagi daripada sekarang sampai waktu haji nanti. Okay, so ni gambar-gambar ni lah tunjuk apa yang boleh program-program yang para jemaah boleh sertai. So ni lah dekat Padang ni, dekat mana ni. Basically kebanyakannya, so nak semestinya dari sini kita boleh nampak, tak semestinya mesti lari, berlari-lari anak, naik basikal ataupun berenang. Ada banyak benda lain, stretching ni semua yang ada manfaat dia. Okay, jangan ingat kita tak buat lari ataupun kita stay dekat diri kat situ je buat static exercise, tak ada manfaat. Ada manfaat dia juga. Okay, dah habis pun. Okay. So yang ini, okay, so ni I don't think kita tak ada internet. Ada internet? Tak ada. Okay, so anyway, ni ada 2 link ni. Saya dah check video ni. Video ni untuk balance dan flexibility. Kalau siapa yang nak lakukan tak tahu apa caranya, ni 2 ni daripada SJH dengan Kutek Puat. So antara daripada hospital Singapura ni. Jadi mereka ada keluarkan video cara untuk melakukan exercise ni. Jadi kalau kita boleh just on the video dekat rumah, ada perkara dia punya exercise semua boleh buat kat rumah punya. Tak payah pergi mana-mana pun. You just need a chair, ada kerusi. Saya yakin semua mesti ada kerusi kat rumah. So just gunakan satu kerusi, then you can do the exercise. Ada yang duduk kat kerusi, ada yang lepas tu diri sebelah kerusi, then just move your body, stretching. Dia ada beginner, dia ada advance pun. So kalau siapa rasa macam senang sangat, dia ada dia punya advance punya, yang siapa yang lebih nak buat yang lebih susah sikit, nak challenge diri mereka. So actually this is the last slide. Siapa ada soalan yang nak tanya, boleh tanya sekarang. Okay, I think that took less than 30 minutes. Okay, so just to recap, yang penting kita harus faham yang senaman ni ada dia punya manfaat dia. Memang penting kita harus prepare ourselves with the ilmu-ilmu tentang ibadah dan rukun-rukunnya semua. Tapi kalau boleh, kalau ada masa juga, kita try to make sure badan kita ni, fizikal kita ni pun juga siap sedia untuk ibadah haji ni. Dan caranya lah untuk melakukan senaman-senaman ni. Jadi minggu depan yang kalau ada yang aktiviti tu, kalau boleh ada masa, tolong sila hadirlah. Jadi dapat exercise sama-sama. Dan nombor 2, kita dapat tahu yang 3 manfaat tu directly related. Right, kalau saya cakap pasal penghadaman, saya cakap pasal otot-otot kasi mereka makin kuat, insulin sensitivity, mungkin para jemaah rasa macam yalah ni mungkin nantilah lepas haji boleh buat. Kerana dia punya manfaat dia mungkin bukan sekarang. Tapi yang 3 manfaat yang saya cakap tadi, turunkan risiko virus infection, turunkan risiko jatuh, turunkan risiko jatuh dan cedera panas, heat injury. These are directly related during bila para jemaah menjalani ibadah haji. So this thing kalau dapat buat, insya-Allah dia akan turunkan risiko-risiko ni. Okay, so kalau tak ada soalan, last call. Tak ada. Okay, kalau tak ada, then saya doakan semoga semua para jemaah kat sini dapat tunaikan haji dengan sempurna, dengan selamat, dan dapat haji yang mabrur insya-Allah. Dan saya juga doakan Pak Ustaz Tian Fauzi supaya panjang umur dan sihat, dan beri kesihatan throughout ibadah haji ini, dan juga para pegawainya juga dapat kesihatan dan menaikkan haji dengan sempurna insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.